Roti ni saya cuma uli pakai tangan, tapi tengoklah hasilnya sangat gebu dan lembut. Tak ada mixer pun tak apa, kita boleh buat sendiri. Nak uli pun tak perlu lama-lama untuk dapatkan dough yang elastik. Hai, saya Adelina. Jom ke dapur kita tengok bahan-bahan untuk buat roti ni. Setengah cawan air, 1 sudu teh yeast dan 1 sudu makan gula. Kacau dan letak tepi. 2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh baking powder, lepas tu kacau. 2 sudu makan susu, 1 sudu makan margarin dan sebiji telur. Lepas tu tuang air yeast tadi. Saya tuang sebanyak 2 kali. Untuk uli pertama ni kita uli manja-manja je korang. Saya kalau nak menguli saya lebih suka pakai sarung tangan ni. Sebab dough tu tak melekat pada tangan. Kalau dough tu masih lembut boleh tambahkan lagi sedikit tepung. Rehatkan dough selama 10 minit. Ini selepas 10 minit kita rehatkan dough dan kena uli selama 10 minit. Inilah tips supaya kita tak menguli dough tu terlalu lama sangat untuk mendapatkan dough yang elastik. Lepas tu rehatkan dough sampai kembang. Ni dah kembang dah. Tabur sedikit je tepung supaya tak melekat pada tangan. Janganlah tabur tepung tu banyak-banyak, nanti dough kita keras. Dough ni saya akan potong kepada 6 bahagian. Yang saya buat ni cuma roti kosong je korang. Kalau korang nak letak inti terus pun boleh. Ini saya bulatkan semua dulu supaya senang saya nak bentukkan dia macam roti john. Terpulang juga kepada korang nak buat bentuk apa. Cara nak bentukkan yang macam saya buat senang je. Mula-mula kita tekan-tekan, lepas tu canaikan nipis dan lipat-lipat macam saya buat ni. Bila sudah lipat macam ni, kita akan tekan menggunakan kedua-dua tangan menggunakan jari kelingking. Dapatlah bentuk macam ni. Lepas tu rehatkan dough sampai kembang. Untuk sapuan bahagian atas saya tak pakai telur tau, saya cuma menggunakan susu. Saya menggunakan susu full cream je. Sebelum membakar wajib panaskan oven dulu. Suhu 180 atas bawah. Tapi bergantung kepada jenis oven juga, saya bakar selama 15 minit. Bahagian atas tadi saya sapu butter masa roti masih panas-panas. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa follow ya. Terima kasih.